zaman yang lain disebut sebagai zaman kekhalifahan Bani Umayyah. Jadi mungkin kalau mungkin ada ustaz yang bercerita tentang kita kata hadis-hadis malhamah ataupun akhir zaman itu, dia akan adalah hadis yang diceritakan tentang zaman nubuwah, zaman khilafah, zaman nubuwah, zaman khilafah sampailah ke zaman Imam Mahdi kan. Itu zaman, itu berkaitan konteks dengan akhir zaman. Tapi dalam sejarah yang tercatat kita, yang pertama Khulafaur Rasyidin, kemudian disambung oleh kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di kota Damsyik, Syria. Hari ini Syria dah merdeka. Dan kita kata dah berubah kerajaannya, dan ibu kota Damsyik di Syria itu adalah ibu kota Khalifah Bani Umayyah ketika itu. Di sana ada Masjid Umawi, Masjid Umawi yang viral baru-baru ini. Kita kata penduduk Syria solat Jumaat ramai. Yang sebelum ini, rejim sebelum ini tidak membenarkan solat Jumaat diadakan di situ. Itulah masjid yang bersejarah. Kemudian satu lagi zaman Bani Umayyah, ada satu lagi di jauh sana di barat, di Spanyol. Kita kata Cordoba. Cordoba. Kalau Spanyol ni biasa kita tahu Real Madrid, tempat pemain bola kan, Barcelona. Tapi di sana ada satu kota nama dia Cordoba, tempat pernah didirikan kekhalifahan di situ sebelum akhirnya umat Islam dihalau keluar daripada bumi Spanyol, ataupun disebut dulu Al-Andalus. Kemudian zaman yang ketiga disebut sebagai zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Itu pada zaman kita kata yang berpusat di kota Baghdad. Kota Baghdad sekarang ni dalam negara Iraq. Kita kata kalau kita pergi tu, kalau ingat tahun 2000, Iraq telah dilanda satu, kita kata, peperangan yang dahsyat lah kan. Amerika Syarikat menyerang Baghdad hanya kerana dakwaan ketika itu Iraq ada senjata pemusnah, ada senjata kimia, senjata yang boleh memusnahkan katanya lah. Maka dihantarlah tentera mereka itu untuk mencari senjata itu, tapi sampai sekarang tak jumpa lagi. Tapi kita kata itu semua permainan mereka lah kan. Habis kota Baghdad, dan sekarang dah sedang dibina kembali. Dan yang terakhir, yang dekat sikit dengan kita adalah kekhalifahan Uthmaniyah. Tahun lepas, 2024, genap 100 tahun kekhalifahan tiada. Dan kata lain apa? Dia berakhir pada tahun 1924. Jadi 2024 yang terlepas, 100 tahun umat Islam secara rasminya tiada seorang yang disebut sebagai khalifah. Baik. Dan apa yang perlu juga kita tahu adalah apabila kita sebut tentang khalifah, semuanya sama seperti zaman Rasulullah, semuanya sama seperti zaman para Khulafaur Rasyidin. Tidak. Keempat-empat zaman ini mengalami perubahan yang besar lah. Dan semua itu akan dibincangkan dalam perbahasan sejarah yang lebih lanjut. Tetapi apa yang paling penting adalah yang dekat dengan Nabi SAW adalah Khulafaur Rasyidin yang kita bincangkan pada kuliah ini, insya-Allah. Baik. Okay, dan apa yang penting berkaitan dengan zaman Khulafaur Rasyidin ini adalah kita kata ketika itu umat Islam mula untuk belajar mentadbir negara. Waktu itu kalau kita lihat zaman Nabi SAW, bagindalah ketua negara, bagindalah imam solat, bagindalah ketua, kita kata ketua angkatan tentera, bagindalah ketua, segala-galanya lah, ketua hakim. Sebab itu ada pada seorang individu yang menjawat jawatan sebagai Nabi dan juga seorang pemerintah dan menguruskan hal ehwal umat Islam. Jadi apabila baginda dah wafat, Nabi tiada lagi dah, maka urusan berkaitan dengan agama telah sempurna yang kita belajar dalam syariat, dalam ibadah, fiqh dan sebagainya itu, maka perlulah satu jawatan ataupun kita terwujud satu individu yang selayaknya, yang dipilih, yang layak dalam kalangan umat Islam untuk menguruskan hal ehwal kita semua umat Islam. Ketika itulah, maka ketika itu diwujudkanlah satu istilah terhasil daripada pemilihan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling senior dalam kalangan sahabat-sahabat yang ada ketika itu, Muhajirin dan Ansar, dan ketika itulah digunakan terma Al-Khalifah.
Dan Abu Bakar As-Siddiq lebih suka ataupun lebih senang apabila beliau dipanggil sebagai Khalifatul Rasulillah. Jadi kita tiadalah gelaran-gelaran apa, hanya Khalifatul Rasulillah yang bermaksud secara harfiah literalnya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nampak perbezaan dah. Kan? Tiada lagi Nabi. Khalifah Abu Bakar Siddiq bukan Nabi. Khalifah Abu Bakar Siddiq adalah manusia biasa, sahabat biasa yang menguruskan hal ehwal pentadbiran umat Islam dengan kelebihan-kelebihan beliau belajar berhubung dengan Nabi SAW, maka beliau dipilih dan diangkat jadi khalifah yang pertama. Baik. Sebelum itu, ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan berkaitan dengan di manakah sumber-sumber ataupun kita nak baca tentang khalifah ini. Kan kalau kita kata, adakah cukup hanya sekadar kita baca di internet? Kadang-kadang internet ni dia hanya mengambil isu-isu yang kontroversi, isu-isu yang nampak catchy kan, yang menarik. Tapi adalah lebih baik kita sebagai umat Islam mengambil ataupun membaca daripada sumber-sumber yang berautoriti. Itu dalam disiplin ilmu sejarah, kami diajar begitu. Samalah seperti kalau anda kata ustaz-ustaz yang mengajar berkaitan fiqh, hadis, tauhid dan sebagainya, perkara yang sama juga diperlukan ataupun diberikan penekanan berkaitan dengan sumber-sumber pengambilan ilmu tersebut. Bagi ilmu sejarah ataupun Khulafa' Ar-Rasyidin ini, kita boleh lihat ada beberapa kitab, banyak kitab. Dan semua kitab ini dipelajari oleh mereka pelajar-pelajar sejarah Islam. Antaranya yang disebut di sini adalah kitab daripada Imam Ibnu Qutaibah Al-Dinawari. Beliau antara yang terawal menulis tentang Khulafa' Ar-Rasyidin, kitabnya yang berjudul Al-Imamah Was-Siyasah. Al-Imamah Was-Siyasah ni tidak terkenal ataupun belum lagi dibaca dengan meluas ataupun hatta terjemahan dalam bahasa Melayu pun belum ada lagi. Tapi bahasa Indonesia ada lah. Bahasa Indonesia dah ada dan bolehlah kita baca dalam bahasa Indonesia. Itu adalah kitab yang pertama yang terawal daripada tahun 276 Hijrah. 100 tahun selepas baginda wafat lah, kita tahu 100 tahun Hijrah, 100 tahun selepas Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau antara yang terawal. Baik, kemudian yang kedua ada seorang lagi tokoh ulama yang menulis tentang Khulafa' Ar-Rasyidin disebut sebagai Al-Imamu Al-Mawardi. Beliau lebih terkenal dengan karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah wa Wilayat Ad-Diniyah. Jadi masuk pada era yang berikutnya, para ulama semakin mendetailkan, memperincikan berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam. Bertunjangkan Khulafa' Ar-Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, dan Al-Imam Al-Mawardi hidup pada zaman Bani Abbasiyah. Itu lebih berstruktur pemerintahannya, maka beliau menulislah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kemudian yang ketiga, ulama yang tidak asing lagi bagi kita sudah tentulah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Beliau hidup pada abad ke-16 Masihi. Ini kitabnya sangat terkenal dan banyak diterjemahkan juga dalam bahasa Melayu. Terbitan Malaysia belum ada, terjemahan Indonesia sudah ada juga, iaitu Tarikh Al-Khulafa. Tarikh Al-Khulafa menceritakan khalifah-khalifah pada Abu Bakar As-Siddiq sampailah khalifah di zaman beliau. Okey. Kemudian masuk kepada yang kitab yang keempat, iaitu kitab yang berjudul Itmamul Wafa fi Sirah Al-Khulafa. Itu ditulis pada abad ke-20. Ni saya bawa kitab ni kecil je. Ni. Cerita tentang sirah Khulafa, sejarah Khulafa Ar-Rasyidin. Secara spesifik ada dalam ni. Pada abad ke-20. Dan yang terakhir, ada seorang sejarawan yang hidup ataupun kontemporari namanya Dr. Muhammad Suhail Taqush. Abad ke-21, beliau menulis berkaitan dengan Tarikh Al-Khulafa Ar-Rasyidin, Futuhat wal Injazat As-Siyasiyah. Ini antara kitab yang ditulislah oleh beliau. Jadi apa yang kita boleh simpulkan bahawa kelima-lima kitab yang saya sebutkan tadi mewakili zaman-zaman yang berbeza. Apa yang kita boleh katakan, setiap zaman umat Islam memerlukan, umat Islam mahu mengetahui tentang sejarah kekhalifahan, sejarah pemerintahan Islam ini.
Maka para sejarawan yang hidup sezaman dengan yang kontemporari ketika itu menulis mengikut keperluan masyarakat ketika itu. Tujuannya adalah untuk kita mengetahui bagaimana perkembangan sistem politik Islam itu daripada sebuah pemerintahan khalifah sudah berubah sampailah sekarang. Kan? Baik. Okey. Jadi kita dah tahu berkaitan dengan sumber-sumber utama yang digunakan ataupun yang kita boleh baca berkaitan dengan Khulafa' ar-Rasyidin. Selain daripada itu, kitab-kitab yang lain bolehlah kita baca seperti buku-buku bacaan umum dan novel-novel yang saya tahu. Ada banyak novel-novel berkaitan sejarah Islam, boleh juga dibaca sebagai tambahan kepada kitab-kitab yang utama saya sebutkan tadi. Baik. InsyaAllah kemudian kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan kekhalifahan. Apa itu yang dimaksudkan dengan kekhalifahan? Bagi memahami asas-asas terbinanya struktur kekhalifahan dengan lebih lanjut, maka kita perlulah mengetahui definisinya terlebih dahulu. Kan? Menurut Abdul Malik Nazim Abdullah menulis menyatakan bahawa khalifah itu dari segi bahasanya disebut sebagai sebelum itu, dari sudut bahasa kita boleh bezakan di antara al-khilafah dan khalifah. Al-khilafah itu adalah satu institusi pemerintahan, manakala orang yang menjawat jawatan sebagai mengetuai pemerintahan itu disebut sebagai khalifah. Adapun khalifah itu berasal daripada perkataan khalafa. Dalam bahasa Arab, khalafa iaitu yang bermaksud seseorang yang menggantikan seseorang yang lain disebabkan oleh kematiannya, ketidakhadiran atau ketidakmampuan. Disebut dalam kamus Lisanul Arab, khalafa fulanun fulanan. Si fulan menggantikan si fulan. Juga disebutkan khalafahu fi qaumihi khalifah. Dia meninggalkan kepada kaumnya seorang pengganti. Jadi khalifah itu asalnya dari sudut bahasa memang digunakan istilah khalifah itu bertepatan dengan maksud keadaan ketika zaman Nabi wafat itu, baginda sudah wafat, maka perlulah digantikan orang lain untuk meneruskan tugas-tugas pengurusan negara, urusan manusia, maka disebutlah khalifah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, yang kita boleh lihat perkataan khalifah itu sudah ada. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wa'adna Musa 30 lailatan bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Jadi Al-Quran dah sebut, artinya kami telah menjanjikan tempoh masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam, serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam yang lain. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya, iaitu 40 malam. Nabi Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam urusan memimpin kaumku dan perbaikilah keadaan mereka sepeninggalanku, serta janganlah kamu menuruti jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi ada sebut, maksudnya konteks itu sudah ada. Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menggantikan baginda ketika baginda beruzlah di Bukit Tur Sina itu. Kemudian Allah SWT pun menyebutkan lagi dalam ayat yang lain, iaitu thumma a'udzubillahi minasyaitonirrajim thumma ja'alnakum khalaifa fil ardh min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Maksudnya kemudian kami jadikan kamu wahai umat Muhammad khalifah-khalifah di muka bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang akan kamu lakukan. Surah Yunus ayat 14. Kalaulah tadi Allah sebut tentang cerita spesifik Nabi Musa digantikan oleh Nabi Harun, maka dalam ayat yang kedua ini Allah Ta'ala menyebutkan secara umum bahawa sebenarnya akan ada ramai khalifah. Lalu digunakanlah perkataan jamak khalaif. Khalifah, khalaif ataupun khulafa. Jadi nak kata bahawa umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala binasakan, umat kaum Samud, kaum Ad, hatta kaum Bani Israel sendiri yang telah meninggalkan syariat Tuhannya, maka Allah Ta'ala mengatakan umat Muhammad
akan menjadi khalaifa fil ardh. Maka kalau kita lihat buktinya benar-benar terjadi, Allah Ta'ala memang menjadikan umat Nabi Muhammad ini sebagai pemerintah dunia. Yang kita sebut tadi, zaman Umayyah, Abbasiyah, sampailah ke zaman Utsmaniyah, semua pemerintahan dunia itu adalah dipegang oleh umat Islam. Kita boleh sebut sebagai world order lah kan. World order. Maksudnya urusan tadbir dunia itu umat Islam yang pegang. Ada pendapat mengatakan 2/3 benua. Benua apa? Afrika, Asia dan Eropah itu ditadbir urus, diperintah oleh umat Islam. Satu sejarah yang tidak pernah dicatat oleh mana-mana bangsa kat dunia ketika itu. Satu, walaupun kita kata bangsa yang pelbagai, tetapi atas nama Islam mereka mentadbir wilayah yang luas kan. Selepas itu barulah datang penjajahan kan, British datang, Sepanyol datang, Portugis datang. Itu apabila umat Islam dah semakin melemah dan meninggalkan ajaran Islam. Itu yang berlaku dalam sejarah. Okey, baik. Jadi dengan bahasa mudah kita boleh simpulkan apa yang menyusul dan yang memiliki erti yang sama dengan menggantikan. Itulah dari sudut bahasa. Kemudian kita lihat pula dari sudut istilah syarak. Jadi kita kena fahamlah dalam konteks ini bahawa yang dimaksudkan dengan khalifah ini dia mestilah merujuk kepada pandangan-pandangan para ulama juga. Antara yang dirujuk adalah pendapat Al-Imam Mawardi dan Ibn Khaldun. Dari sudut istilah, khalifah boleh dirumuskan sebagai satu tuntutan dari sudut syariah untuk menjaga kemaslahatan umat Islam di dunia dan akhirat. Dengan menentukan segala perkara yang berkaitan dengan hal ehwal dunia, perlu mengambil kira pertimbangan berdasarkan kemaslahatan akhirat. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Mawardi dan Ibn Khaldun adalah khalifah ini secara spesifiknya adalah untuk menjaga hal ehwal umat Islam baik dari sudut dunianya, dari sudut akhiratnya. Kan? Maksudnya seorang khalifah itu bukannya lekeh-lekeh, bukanlah senang-senang dipilih. Kerana seorang khalifah itu sebagaimana keempat-empat khulafah Rasyidin sangat-sangat tidak duduk diam. Pikirannya sentiasa memikirkan berkaitan dengan umatnya, dengan rakyatnya, bagaimana dari sudut keduniaannya. Kalau kita boleh lihat dalam biografi mereka nanti, contohnya bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab bimbang, runsing memikirkan bagaimana keadaan rakyatnya yang sedang kelaparan. Jadi itu seorang khalifah. Sanggup pergi ronda pusing di sekitar kota Madinah, di luar kota Madinah tu mencari, mendengar keluhan rakyat, melihat mana rakyat yang susah, mana ibu-ibu tunggal yang tiada ada nafkah. Semua itu Khalifah Umar Al-Khattab dengar kerana beliau merasakan tanggungjawab itu sangat berat, dan itulah tanggungjawab dia sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hal ehwal berkaitan dengan keduniaan yang lain, hal ehwal akhirat. Kan, hal akhirat ni sudah tentulah berkaitan dengan solatnya. Kan? Berkaitan dengan urusan-urusan agama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Kan, berkaitan dengan urusan akhirat, iaitu urusan berkaitan dengan Al-Quran. Kan? Jadi itu adalah kita kata salah satu ijtihad ataupun usaha yang dilakukan oleh Khalifah Uthman bin Affan ketika mana beliau mendapati berlaku percanggahan, bergaduh, bukan bergaduh, berselisih umat Islam waktu itu. Islam dah sampai ke satu sempadan yang paling jauh ketika zaman Khalifah Uthman, iaitu di Azerbaijan. Wilayah Islam sampai ke Azerbaijan. Jadi ketika itu orang yang baru meluk Islam ni mula belajar Al-Quran, kemudian datanglah pelbagai bentuk bacaan, versi bacaan Al-Quran. Jadi ketika itu ada banyaklah, sehingga hampir-hampir mencetuskan pergaduhan. Jadi Khalifah Uthman bin Affan mengambil keputusan berbincang dengan para sahabatnya, berijtihad, kita mesti wujudkan satu standard, kita kata mushaf yang standard rasmi, semua akan ikut mushaf yang sama, iaitu Rasam Uthmani. Itulah sampai sekarang kita pakai Rasam Uthmani, walaupun ada masih dipakai, tapi yang rasmi, yang muktabarnya adalah apa yang diusahakan oleh Khalifah Uthman bin Affan. Dan sampai sekarang alhamdulillah tak bergaduh lagi. Kita tidak bergaduh lagi dengan bacaan-bacaan yang lain. Kita baca yang utama mushaf, cuma riwayat-riwayatnya ada pelbagai, itu dipelajari oleh mereka yang ambil urusan qiraat. Tak ada masalah. Jadi nak kata apa?
urusan keduniaan dan urusan hak ehwal akhirat diambil kira oleh khalifah ketika itu. Seorang yang bergelar khalifah perlu memutuskan sesuatu hukum berdasarkan syariat dan melaksanakan ketetapan hukumnya. Definisi ini juga menggambarkan satu konsep atau pemahaman dalam mengurus urusan keduniaan, menggunakan beberapa pendekatan dan cara yang pada pendapat khalifah dapat mendorong ke arah kebaikan dan kesejahteraan kepada umat Islam. Khalifah, kita juga perlu mengetahui konsep khalifah merupakan produk ijtihad para sahabat dan sunnah peninggalan mereka. Ya, macam saya sebut tadi, khilafah, institusi, jawatan, sistem khilafah itu adalah merupakan ijtihad para sahabat. Tak boleh nak menafikan adanya khilafah kerana itu adalah ijtihad, kita kata ijma' para sahabat, maka wujudlah satu sistem yang disebut sebagai khilafah, dan orang yang memegang jawatan tersebut adalah orang yang bukan calang-calang tadi sebut, mestilah tahu menguruskan hal ehwal keduniaan rakyat dan hal ehwal keagamaan, syariat, akhirat berkaitan dengan rakyat. Maka khalifah juga seorang yang faqih, bukan saja faqih, malah seorang yang boleh memimpin ke hadapan. Tetapi kita juga akan lihat nanti dalam perbahasan biografi keempat-empat orang khalifah ini, kita dapati setiap orang khalifah itu memiliki ciri yang berbeza. Itu kita akan lihat, menariklah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq seorang yang lembut, seorang yang lemah lembut, yang tenang. Kita tahu kan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu bersikap, perangainya, sikapnya, tingkah lakunya. Dan cara pemerintahan beliau kita kata tergambar, atau kita kata apa? Sikapnya tergambar dalam cara pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu. Kan, yang mana beliau, antara contohnya, beliau sangat mengikuti baginda Rasul, sehingga kan pada ketika Rasulullah sebelum wafat, baginda menyiapkan satu pasukan tentera yang dipimpin oleh seorang sahabat muda namanya Usamah bin Zaid. Namun baginda wafat sebelum pasukan itu keluar. Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kata, wahai wahai para sahabatku, aku tidak akan memutuskan, tidak akan menghentikan apa yang baginda telah rancang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun setelah beliau jadi khalifah, terus menghantar pasukan Usamah bin Zaid itu. Maksudnya Abu Bakar masih lagi sedih lah, maksudnya kita berapat dengan Nabi SAW. Itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Khalifah Umar bin Al-Khattab, kalau kita lihat pribadi beliau adalah seorang yang, dan kita maklum, seorang yang berani, seorang yang tegas. Sampaikan para sahabat yang merasa, kita ada sahabat tu rasa macam berbeza lah kan. Berbeza dari segi Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba masuk zaman Umar ni lebih tegas. Setiap benda akan semuanya beliau nak tahu. Abu Bakar As-Siddiq Umar ni dia yang lebih kita kata teliti. Hatta ada seorang panglima perang yang terkenal, yang kita semua kenal, iaitu Khalid Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni mendapat autonomi ataupun kebebasan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin pasukan tenteranya. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kita kata percayalah dekat Khalid bin Al-Walid. Tapi Umar bin Al-Khattab, beliau tidak seperti itu. Beliau nak tahu, mesti apa-apa mesti lapor kepada khalifah. Jadi bila Khalid Al-Walid kita kata ada satu ketika tu dia tak lapor kepada Khalifah Umar, Khalifah marah, kemudian Khalifah lucutkan jawatan dia sebagai panglima tentera. Itu semua adalah kita kata bagaimana ketegasan sikap Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dan Khalid bin Al-Walid tak terasa pun, mereka okey saja, cuma nampak perbezaan lah sikapnya. Dan Khalid bin Al-Walid pun kenal Sayyidina Umar ni daripada zaman jahiliah lagi. Jadi kita kawan lama lah kan. Jadi tak kisah pun kan. So, mereka dah masuk Islam sama-sama, cuma perbezaan pendekatan itu berbeza. Kemudian Khalifah Osman bin Affan. Dia lebih kurang macam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga, seorang yang lembut, seorang yang baik, atas seorang peniaga, seorang, ya kita tahu, seorang yang sangat pemurah. Dan sifat kepemurahan Khalifah Osman ini pula, kita kata banyak mengalu-alukan siapa yang memiliki kemahiran, siapa yang memiliki keupayaan, dia boleh memegang jawatan penting dalam kerajaan ketika itu. Maka ramailah, dan dalam kalangan para sahabat ketika itu, antara Bani ataupun puak Arab yang pandai mentadbir dalam urusan politik ini adalah ramai dalam daripada Bani Umayyah. Dan antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan,
Abdullah bin Abi Al-Sarah dan sebagainya. Itu semua adalah dalam kumpulan keluarga Bani Umayyah yang lebih banyak biasa mentadbir. Jadi bagi melicinkan pentadbiran, Khalifah Osman kata okey, boleh uruskan pentadbiran, jalankan pentadbiran. Dan ketika itulah zaman Khalifah Osman bin Affan, wilayah Islam jadi semakin luas. Ya. Dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Talib. Kita nak lihat bagaimana karakter khalifah ini berbeza-beza. Yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Talib, seorang yang kita kata sahabat yang kita kata junior dalam kalangan empat orang khalifah itu. Beliau mengikuti ataupun menjadi ahli mesyuarat. Dalam Khalifah Abu Bakar Siddiq, Ali ada di situ. Khalifah Umar, Ali ada dalam mesyuarat. Uthman, Ali pun ada dalam mesyuarat. Jadi Khalifah Ali bila dipilih menjadi khalifah yang keempat, maka Khalifah Ali kata cuba untuk mengadaptasi ataupun menggunakan semua pengalaman yang beliau ada dalam mentadbir urusan umat Islam ketika. Cumanya takdir Allah Ta'ala menentukan bahawa zaman Khalifah Ali ini tidak stabil. Itu kita kata takdir Allah Ta'ala lah. Sampai situ saja Khulafaur Rasyidin. Dan apabila munculnya golongan-golongan penabur fitnah, dan Khalifah Osman bin Affan syahid dibunuh disebabkan fitnah itu. Maka tersebar fitnah dalam sejarah Islam disebut sebagai Al-Fitnatu Kubra. Fitnah besar. Yang mana seorang khalifah boleh terbunuh disebabkan fitnah. Kalau Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau syahid dibunuh oleh musuh politik, iaitu seorang Parsi yang memeluk Islam tapi masih lagi berdendam kepada umat Islam, iaitu Abu Lu'lu'ah. Dia orang menteri pada zaman Parsi itu, dia menteri. Jadi bila kerajaan Parsi dah kalah, dia masuk Islam, dia rasa hina lah kan. Dah masuk Islam jadi orang biasa. Jadi tak puas hati, dia kata siapa yang menjatuhkan kerajaan aku ni kan, kerajaan Parsi tu. Dia tahu Umar, dia tikam. Musuh lah kan. Tapi pada zaman Khalifah Osman, kenapa disebut fitnah? Kerana fitnah itu disebarkan oleh umat Islam sendiri. Fitnah, dia kata, oh Saidina Osman ini nepotisme, Saidina Osman ini terlampau lembut, Saidina Osman ini tidak pandai mentadbir. Habis orang Islam semua percaya waktu tu. Zaman dulu pun boleh berlaku fitnah tanpa ada gadget. Hari ni lagilah kita kena berjaga-jaga dengan WhatsAppnya, dengan apa semua, senang tersebar bahan benda-benda yang kita tak tahu kesahihannya. Maka menyebabkan satu pemberontakan menyerang rumah Khalifah Osman, dan beliau akhirnya dalam sejarah menyebutkan beliau ditikam di dalam rumah ketika sedang baca Al-Quran. Itu tragedi yang sangat sedih lah, menyayat hati. Seorang khalifah, seorang sahabat besar diperlakukan seperti itu. Jadi banyaklah kita kata, kalau kita baca lagi, kita akan tengoklah nanti insya-Allah dalam bab Khalifah Osman. Jadi rentetan daripada itu, maka umat Islam bergolak, tak stabil. Siapa ni nak jadi khalifah ni? Macam mana kita nak menguruskan umat Islam? Maka Khalifah Ali terpaksa sanggup menerima, sebab tak ada orang sahabat-sahabat besar semua tak takut, macam terkejutlah dengan peristiwa yang berlaku. Dan sekali mereka semua angkatlah sepakat bahawa Khalifah Ali meneruskan pemerintahan dalam keadaan umat Islam tak stabil, pergolakan dan sebagainya. Maka Khalifah Ali terpaksalah mementingkan kemaslahatan umum, namun akhirnya beliau sendiri syahid dan ditikam ataupun dibunuh oleh golongan yang tidak puas hati dengan khalifah sendiri, iaitu golongan yang disebut sebagai Al-Khawarij. Khawarij ni adalah pecahan daripada pengikut beliau sendiri. Jadi kalau waktu itu ada golongan yang menyokong Khalifah Ali ni sebut sebagai Syi'atu Ali. Bukan Syiah ya, bukan Syiah yang sekarang ni ya. Sebut Syi'atu Ali. Maksudnya blok ataupun kelompok penyokong Khalifah Ali. Kenapa wujudnya itu? Kerana ada satu lagi kelompok yang disebut sebagai Syi'atu Muawiyah. Bertembung antara dua proksi, Muawiyah di Syam dan Khalifah Ali di Hijaz dan Kufah. Maka berlaku gitu, maka ada satu keputusan yang tidak dipersetujui oleh pengikut Khalifah Ali, iaitu keputusan untuk berdamai dengan Muawiyah dalam peristiwa tahkim. Itu dalam peristiwa tahkim, maka sebahagian kelompok pengikut Khalifah Ali tidak bersetuju. Apa ni Khalifah Ali ni dah tidak ikut perintah Allah. Dia kata al-hukmu lillah. Patutnya kena ikut pada Al-Quran, bukan mengikut pada Muawiyah. Jadi bergaduh, maka mereka keluar daripada penyokong daripada kelompok Khalifah Ali, maka merancang untuk membunuh 3 orang
Yang pertama Khalifah Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amru bin Al-As. Dua daripadanya terselamat, hanya seorang saja yang terkorban, iaitu Khalifah Ali bin Abi Talib. Itulah sejarah yang kita kata menjadi penutup kepada era Khalifah Ar-Rashidin. Maka kat situlah kemudian berlakulah perkembangan yang lain dan kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Jadi saya rasa okeylah kot. Sejarah ni tak boleh lama-lama. Okey, baik. Jadi insya-Allah yang penting apa yang kita dapat gambaran adalah untuk hari ini bagaimana sistem khalifah itu muncul, siapakah penulis-penulis atau kitab-kitab yang muktabar untuk dibaca, dan bagaimana situasi kewafatan Rasulullah ini membentuk satu sistem pemerintahan yang disebut sebagai khilafah yang kemudian berkembang sampai yang ke hari ini tiada lagi khalifah, tapi kita masih lagi meneruskan apa legasi pemerintahan itu ada dalam pemerintahan kesultanan kita, pemerintahan pewujudan majlis-majlis agama kita, dan itu semua sangatlah berkait rapat. Satu sejarah yang panjang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Kalau ada lain masa, ada rezeki yang lain, kita akan sambung perbahasan berkaitan dengan bagaimana proses pemilihan dan pelantikan khalifah, terutama Khalifah Ar-Rashidin yang 4 tadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.